Gunakan swab berkontainer untuk mengambil spesimen. Masukkan spesimen swab ke dalam balang yang disediakan. Dikontaminasi balang dengan alkohol 70%. Bawa balang spesimen ke meja pengujian. Ambil kit dan pastikan belum melepasi tarikh luput. Labelkan kaset dengan nama, RN dan tarikh. Masukkan swab ke dalam tube extraction buffer. Pusingkan swab sekurang-kurangnya 5 kali. Keluarkan swab sambil picit tube. Tutup dengan nozzle cap. Titiskan 3 titik secara menegak ke dalam ruang spesimen. Setkan masa 15 minit. Baca keputusan dan minta pembaca kedua untuk membaca. Rekod keputusan pada worksheet yang disediakan.